Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran TVPSS Sekolah Kebangsaan Cabang 4. Hari ini kami membawakan liputan khas sempena pelaksanaan ujian SEGA, iaitu standar kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah. Pelbagai aktiviti kecergasan dijalankan bagi mengukur tahap kesihatan dan kecergasan murid. Kita terus ke lokasi bersama wartawan kami untuk melihat suasana sebenar. Jom! Asal miskin hina dan tidak jadi masuk sekelip mata kau, dia Aladin. Runtuh dinding antara nyata dan mimpi, tak selama ini, tak mustahil menjadi reality sama macam ini. Jangan takut so, lampu yang satu sampai ke lama wajahmu. Jangan takut so, sampai berkilat, sampai tentang semua jalan. Dalam dua poin tanpa bilang berbeda pun boleh jadi kau, jadi Aladin. Kau boleh sampai ke bulan dengan kata, lepas salah tinggal kayangan pintu bayangkan jadi Aladin. Runtuh dinding antara nyata dan mimpi, tak selama ini, tak mustahil menjadi reality sama macam ini. Jangan takut so, lampu yang satu sampai ke ramai wajahmu. Jangan takut so, sampai berkilat, sampai tertanam semua jalan. Jangan takut so, lampu yang satu sampai ke nama wajahmu. Jangan takut so, sampai berkilat, sampai tertanam semua jalan. Terima kasih di studio. Saya kini berada di Dewan Temenggung, di mana ujian SEGA sedang dijalankan dengan penuh semangat. Antara ujian yang dijalankan termasuklah naik turun bangku, tekan tubi, rekod tubi separa dan jangkauan melunjuk. Murid-murid kelihatan sangat bersemangat dan memberikan kerjasama yang baik sepanjang ujian ini berlangsung. Runtuh dinding antara nyata dan mimpi, tak selama ini, tak mustahil menjadi reality sama macam ini. Jangan takut so, lampu yang satu sampai ke nama wajahmu. Jangan takut so, sampai berkilat, sampai tertanam semua jalan. Jangan takut so, lampu yang satu sampai ke nama wajahmu. Jangan takut so, sampai berkilat, sampai tertanam semua jalan. Jangan takut so, lampu yang satu sampai ke nama wajahmu. Jangan takut so, sampai berkilat, sampai tertanam semua jalan. Jangan takut so, lampu yang satu sampai ke nama wajahmu. Jangan takut so. Sekarang bersama saya ialah guru yang mengendalikan ujian ini. Boleh cikgu kongsikan tujuan ujian SEGA? Okey, tujuan ujian SEGA antara tujuan utama dia ialah untuk mengukur tahap kecergasan murid-murid kita dan juga untuk menggalakkan kehidupan sihat. Okey, itu sahaja antaranya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Macam mana cikgu pastikan ujian SEGA ini berlangsung dengan selamat? Okay, terima kasih. Yang pertama untuk memastikan ujian SEGA berjalan dengan selamat. Yang pertama kita telah meminta kebenaran daripada ibu bapa untuk mengisi surat bagi pelajar yang mempunyai masalah kesihatan seperti demam, masalah jantung dan lelah. Kita tidak akan
membenarkan mereka untuk melakukan ujian segak. Selain daripada itu, sebelum kita melakukan ujian segak, kita akan buat senaman ringkas. Terima kasih cikgu. Anak darah, tapi kau yang mabuk cendawan. Bagaimana pengalaman kamu menjalani ujian segak pada hari ini? Saya rasa seronok dan mencabar. Saya sudah buat yang terbaik. Apakah kepentingan bersenam bagi kamu? Supaya badan sihat dan cegah kuat. Okey, terima kasih. Baik kau jaga-jaga pengelalang. Kalau jawaban kau tembak tak kenal, teruslah kau kepala, oh kepala. Orang muda mengorak si anak darah, tapi kau yang mabuk cendawan, mabuk cendawan. Pak pelalang, tujung terjun kebetulan menang. Jelaslah bahawa ujian segak bukan sahaja menguji kecergasan, malah membentuk disiplin dan gaya hidup sihat dalam kalangan murid. Saya, Ahmad Rais Aryan bin Ahmad Zarif, melaporkan untuk TVPSS SK Cabang 4. Kebetulan menang. Bagaimana pengalaman kamu menjalani ujian segak pada hari ini? Kalau jawaban kau tembak tak kenal, teruslah kau kepala, oh kepala. Terima kasih atas laporan tersebut. Diharapkan program seperti ini dapat melahirkan murid yang sihat, cergas dan cemerlang. Sekian, terima kasih. Your future start from here.